Hai. Jauh termenung. Fikir apa? Fikir masa depan, Mak. Kenalah menung jauh. Kan kalau dekat nanti jenuh pula jadi dia. Agak-agaknya kan fikir masa depan tu ada tak sampai bawa balik menantu kat Mak? Oh, Mak. Kalau sembang mesti nak sebut pasal menantu. Mak, Kudin ni muda lagi, Mak. Dah tak puas ronggeng lagi. Muda apanya? Tengok tu, kedut dekat sana, ada kat sini. Mak ni bukan apa. Mak cemburulah tengok jiran-jiran kita tu keluar ke sana sini dengan menantu, keluar sini dengan menantu. Lepas tu kalau bersembang, menantu dia masak tu, menantu dia masak ni. Lepas tu dia orang tanya pula, Kudin tu bila nak kahwin? Kudin tu bila nak kahwin? Kira Mak nak menantu ni memang untuk mengumpat lah, macam tu? Tak adalah. Mak nak kamu bawakan Mak menantu yang boleh bahagiakan kamu. Tak. Kudin dah bagi dah, Mak. Bagi dengan Mak. Alah, Mak tak payahlah risau, okey? Kudin faham, Kudin tahu. Sekarang ni, Mak, Kudin sebenarnya tengah tunggu bakal menantu Mak ni. Sang puteri turun dari kayangan untuk Kudin. Tuh, puteri kayangan dah sampai. Hello, hi girls. Hi. Babe, kenapa you tak beli je? Mall ni senang. Well, sebenarnya I nak beli tapi kesian dekat you all. Kan I beli semua, kan you all nak shopping apa je kan? Makan kek je. Kesian hidup you all ni. Tak apa, don't worry. Hari ni I belanja, you all order je. Rina kenal tak siapa Tengku Imran tu? Dia sepupu jauh, pewaris kedua selepas Rina. Assalamualaikum. Be professional, okay? Bolehlah. Aku... Saya rasa saya dah cukup profesional. Kau ludah kamu tu. Family. Jadi macam mana benda ni? Ya Allah. Aku bukannya buang terbiat. Belum tadi aku. Kejap. Belum lagi? Cut. Kau director. Kalau tak ada apa-apa, kita boleh mula sekarang. Wait. Tengku Imran. Tengku apa? Tengku Imran. Tengku Imran Nudin. Susah aku panggil Kudin dulu. Imran Nudin.